terpadam lah video tadi. Terpadam video tadi. Malam ni malam Anas lah. Kita nak celebrate sikit lah kan. Kita start again sorry, memang terdelete tadi. Cakap apa yang lupa dah. Anas mama nak introduce Anas lah. Our baby TF, satu-satunya anak mama kat dunia ni yang ada selepas kita kehilangan. That's why kita panggil Rainbow Baby lah, sebab kehilangan kan sebelum tu. So mama fight juga dengan after ectopic left ruptured. So 50-50 juga lah kan. Alhamdulillah dah dengan berkat sabar semua, Allah kurniakan Anas lah 2016 kan. The only one lah. So anak tunggal lah ni, anak tunggal memang pretty manja, cry baby. So ni lah abang, ni lah kakak, ni lah adik, ni lah baby kan. Mama tak ada plan lah untuk yang nak bagi Anas adik. Suka Anas seorang tak ada masalah boleh boleh kan. So apa tadi, mama doakan Anas jadi anak yang soleh, bermanfaat untuk agama Islam, tegakkan agama Islam, jaga tauhid kita. So itulah, insyaAllah. Muhammad Anas Rayyan.